Bersama kita bangkit suara. Ni dia korang, rakaman yang tengah padu sekarang ni, kita boleh nampak sekumpulan warga asing dipercayai daripada Indonesia tengah berharap beramai-ramai ikut jalan hutan. Bukan jalan highway, bukan jalan rasmi, tapi jalan belakang. Senang cerita, shortcut versi hutan. Ramai bukan 2-3 orang, tapi satu barisan panjang. Jalan ikut celah-celah semak, macam balik kampung tanpa tiket. Bezanya ni, bukan balik raya naik ferry, tapi balik senyap-senyap ikut lorong haram. Kalau tengok gaya dah macam trip hiking free of charge, tapi ini bukan aktiviti rekreasi. Ini kira operasi jalan tikus. Soalan dia, dulu masuk Malaysia pun ikut jalan sama ke? Atau memang dah biasa guna jalan ekspres ni? Apa-apa pun rakaman ini menunjukkan jelas bila ada laluan hutan, memang ada yang ambil kesempatan. Habis tu siapa yang jaga sempadan? Dan berapa ramai lagi yang lepas tanpa kamera rakam? Itu yang orang ramai tertanya-tanya. Nampak gayanya sempadan kita ni macam borderless hiking trail je.